Lupa turun baket, lori tanah rempuh lampu isyarat. Woi, kau punya bucket naik tu. Kecuaian pemandu sebuah lori tanah yang tidak menurunkan timbau sekaligus merempuh tiang lampu isyarat di Simpang 4 Pekan Nenas Johor baru-baru ini. Menerusi hantaran di laman Facebook, seorang pengguna jalan raya menjerit kepada pemandu lori tersebut sebelum tiang lampu isyarat tersangkut pada muatan itu. Video berdurasi 1 minit 15 saat itu turut memaparkan deretan kenderaan membunyikan hon dan teragak-agak untuk memotong kenderaan berat itu. Menjengah ke ruangan komen, ramai meluahkan kebimbangan dengan situasi tersebut selain membahayakan pengguna jalan raya lain. Kenapa ni? Woi, kau punya bucket naik tu. Aku dah cakap bucketmu naik, kau pergi hantam juga. Allah. Hai. Kau nampak apalah? Dah suruh dia turun semua, dia tarik. Traffic light pun dia langgar. Dah nampak dah tadi ya. Allah. Teruk dia tarik ni. Tarik habis tu. Oh, ni yang tiang. Aduh, hai. Dah cakap. Habis aku nak lalu sini macam mana? Ada wayar ni.